Tengok dia. Siap. Assalamualaikum. Temu kembali dalam channel Abang Jas. Okey, hari ini turun geng turun ke Pulau Upir. Hari ni je turun naik IB ya geng. Turun dengan koi lagi Okey. So insyaAllah tengah setup ni geng. Okey. Setup cun. Okay geng, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ni mata tu. Mata tertinggalan kereta itu. Oh. Okey. Okey. Turun lagi. Okey geng. Dengan Abang Jas. Mantap. Abang Jas. Nama tu Ribit Trooper. Model 330 Ribit Trooper 049 Okey. Kalau korang minat dengan model ni, korang boleh hubungi kedai kat situ ataupun kawasan model lagi pakai apa? CC punya ke, Commander Curl ke, itu pun okey tak? Itu lagi besar lah, yang ni kecil sikit. Dua orang okey lah. Jadi kalau korang minat, korang boleh hubungi nombor kedai kat Melaka. Nombor ada aku sediakan. Dan jangan lupa, kalau korang nak dapatkan diskaun, kau sebut nama koi. Kau dapatkan diskaun. Okey, jom. Okay, let's go. Okay geng, let's go. Kita ke spot geng Okay, on the way nak gerak ke sana Kita terus ke target ke Angkor geng, Angkor. Okay. Stay tune. Okay geng kita guna jig Gladys tua 20 gram ni design baru geng. Harap dia mencakup lah Okay. Okay geng. Kita dah sampai ke spot viral tu Kalau korang tengok sejak 2 menjak ni spot ni tempat land base. Banyakkan yang menebing ni naik ikan ikan mayung ni yang dah jadi viral sekarang ni kan. So insyaAllah kita try pula dekat sini. Okey, bismillah. 19 Ada jumpa lereng tak koi? Dekat lereng ini. Lepas tu dia ada macam bukit satu ketul tu situ dekat 20 tu. Strike. Kan? Aku rasa gelang besar ni. Aku rasa lah. Hoi. Hanya sudah. Kalau naik ni hanya Gladys jig baru Gladys 20 gram. Gladys tua. Ikan apakah? Oh, mayung. Dia masuk kawasan dia kan dekat Palo. Okey geng. Asam pedas, mantap. Tadi dia kalau duri dia merah-merah sikit, dia punya iko merah juga indah. Tu tak apalah, begini saja. Masuk dalam ni masuk sawah hanya sudah. Mantap. Okey.
geng, akhirnya geng misi kita tercapai geng mission accomplished. Dapat ikan mayong. On jig pula tu. Sekali aku hanyikan jig Gladius 20 gram Gladius tua. Okey, memang mantap lah. Yang ada lagi tak ni tengok. Dia kena dekat Palu 21 tu. Dia laluan ikan-ikan bergerak ni lah. Tadi dia tak duduk satu tempat. Ya, dia lagi. Api besar-besar tu. Dia tapau. Sedap je tu isi ni. Dia sikit lebih kurang serkut ni. Dia gerut-gerut juga ni kalau spesies geranta juga. Tu. Baik. Tahu makan ni. Ui, ikan tu. Ui. Tekanan dia tu. Nah, dia lagi. Tak apa. Ini jam lah. Oh, dia nak. Aku cuit sikit je umpan. Sikit je umpan dia. Okey. Show juga bottom ni. Kalau si apa ni, Kamal udang tu kan, dulu masih ancak udang dia tu kan syok kan macam ni. Oh, jenak. Ada jenak. Ikan apakah? Ikan Ui. Kasar bunyi lidah. Kan. Ayolah Kena. Stop recording. Strike geng. Berat juga serkut. Tempat serbu. Lepas lagi sampai kita bottom, kita tajuk ni. Kita keseret-seret lah. Keseret dasar slow retrieve, slow lah. Tadi dia kena lagi. Teknik ni menjadilah. Biasanya aku nak kena duduk depan lah buat. Alah, ada. Cik. Ada ni. Oh, jenuh. Mantap. Jik kokang. Jik kokang kau. Mantap kau ya. Ada lah untuk ni ada jenak sini ni. Main ketuk-ketuk sikit ni. Koi naik tadi jenak Eji pun naik jenak. Mana boleh kalah dengan koi. Mantap. Onjik Right. Senangin. Dia lagi tu. Serkut. Dia lagi. Alamak jatuh saya.
Ais pula tu, aduh yai. Jangan jenak Okey, kita turun geng. Lama banyak ni bawah ni. Kalau macam ni ada ni gelama, tak gelama kawanan duri manyung. So hari ni AJ dan Koi misi kami mencari mayung Okey. Jenak dah naik tadi. Hampas tebu, kemain banyak lagi Alah sangkut. Aku ingat kena Koi. Aduh. Nah, kena karang yang aku cakap ni lah. Lepas. Okey. Ada yang dia ada karang. Terbawa dengan bunga-bunga di sekali. Dengan rumah-rumah sekali. Baik punya. Oh, senangin Koi. Standby ke dia belum ni. Dia belum tekan lagi kan? Dia tekan. Tu ya. Bismillah. Tengok dia lari geng. Tadi yang ketuk tu dia kot. Okay, dia dah naik lah. Okey geng, alhamdulillah. Mantap geng. Akhirnya ada. Sorry geng tadi geng ngam memory card tu habis. Jadi kerakaman tu tak sampai lah masa kita nak landedkan ikan ni saiz geng. Alhamdulillah. Niat AJ pun memang nak sedekahkan ikan ni kan untuk kawan Koi ni So insya-Allah kesampaian hajat tu. Alhamdulillah. Mantap. Okey jig Gladys Big Gladys 20. Gladys tuah. Design baru Okey mantap. So Koi masuk Koi. Masuk dalam tu Koi. Bukan masuk dalam tong. Saiz mantap. Alhamdulillah. Okey. Hanyi sedap. Hanyi mantap. Okey. So stay tune geng Okey geng kita balik ke spot tadi Okey. Sorry geng, banyak rakaman tadi geng. Koi pun gasak tadi. Jenak tadi. Tapi itulah kamera AJ tadi. Dia tengok banyak air betul-betul cantik hijau-hijau, tenang, lenang. Boleh berdiri aku sini boleh Baru sedap. Okey geng, stay tune Okey.
Okay geng, setakat ini je geng vlog kita. InsyaAllah kita jumpa dekat darat nanti. Okay, mantap. Okay geng, on the way nak balik ke darat geng So hari ni misi kami mancing untuk nak dapatkan mayong tu berjaya geng Alhamdulillah. Walaupun tak saiz yang seperti yang kita idamkan lah tapi ada, kita dah dapat naikkan. Alhamdulillah. Geng dah. Oh, okey. Jadi kita setup lah. Mantap. So aku dengan pantat ni kita nak review sikit. Oh, alhamdulillah geng. Hari ni hari yang baik geng. Rezeki Kita target ada ke? rezeki yang betul. Mayong tu dapat tu. Betul mayong tu. Betul lah dia monjong-monjong panjang tu. Tapi yang champion tu. Ranjas. Okey. Alhamdulillah. Ada rezeki aku dengan saya hari ni. Kita. So insya-Allah jumpa kita lagi. Tiga apa tengah sibuk tu. Ngari.